Macam kereta ni kena lah. Nampak tak? Bocor. Itu satu minit hari ni. Okey, hari ni saya nak beritahu, awas, jangan top up gas. Okey, sebenarnya bukan tak boleh top up gas aircon ni. Boleh. Tapi kalau boleh, tolong keluarkan dulu gas yang lama tu, sedut balik gas yang lama. Lepas tu tolong buat vacuum. Lepas buat vacuum, baru masukkan gas mengikut isi padu yang betul. Bukan apa. Kalau anda terus top up gas, saya bimbang masuk udara dalam tu. Kalau udara masuk dalam tu, dia akan ada biasanya dua masalah. Masalah pertama, dia punya kompresor tu jadi kejap on, kejap off. Kejap on, kejap off. Dia punya magnet tu. Kejap cut, kejap. Dia kejap-kejap. Sebab apa? Sebab pressure tinggi dalam sistem. Pressure tu bukan sebabkan gas lebih, tapi sebabkan ada udara. Satu. Nombor dua, bila pressure tu lebih dalam sistem, tahu apa jadi? Ni, high pressure hose ni, macam kereta ni kena lah. Nampak tak? Bocor. Sebelum ni, 2 minggu lepas, dia pergi top up gas. Dia terus top up macam tu. So, pressure tinggi. Bila pressure tinggi, high pressure hose ni bocor. Nasib tak meletup. Jadi, macam saya cakap tadi, kalau boleh, buang dulu gas yang lama, buat vacuum, baru masuk balik gas yang baru. So, kalau siapa ada masalah aircon, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Dapati hari ini, saya share.